Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di SACC Mall. Ianya merupakan satu program yang cukup baik kerana ianya mendedahkan kepada rakyat umum tentang buku-buku dan karya-karya yang sedia wujud di dalam pasaran, dan ianya satu usaha untuk nak cuba hidupkan kembalilah budaya membaca di dalam masyarakat, dan ini merupakan salah satu aspek yang perlu dikukuhkan supaya kita mendapat masyarakat yang berilmu ya, kerana ilmu itu penting ya, dan itu adalah satu-satu cara untuk menjamin kejayaan di dunia dan juga di akhirat. So saya memberikan sokongan yang padu dan penuh kepada program-program yang seperti ini, dan menyerulah kepada rakyat khususnya warga Shah Alam untuk datang berkunjung bersamalah untuk melihat dan mengambil tahulah tentang semua jenis buku-buku dan karya-karya yang wujud di dalam masyarakat. Okay.